Okey kan, macam korang tahu kita dah posting sebelum ni helmet KYT kotak berkata-kata sampai. Ni Mir nak beritahu korang design model KYT ni sampai, design apa and color apa sampai. Jom ikut Mirul. Okey korang, macam kau tengok kat belakang ni. Ni kita dah ready stock kau helmet KYT TTRZ. Macam kau tengok dari sini sampai ke sini. Okey. Ramai yang tanya Mirul, KYT TTRZ ni tak ada sampai lagi. Ni bang, ni dah sampai dah. So kalau kau datang showroom kita memang korang rambang mata. So untuk KYT TTRZ ni kita ada plan macam kau tengok ni, daripada sini sampai ke sini. So untuk antara color yang paling hot sekarang ni, ramai yang tanya kita, PM kita ni color hitam. Nampak kau tengok dia punya belakang sini, memang sporty lah. So memang matching lah, kalau kau nak pakai orang kata helmet ni memang sesuai untuk color motor korang lah. Kan, untuk helmet ni dia datang dengan double visor macam kau tengok ni double visor dia. So lebih safety bila kau nak ride jauh-jauh tu. Untuk plan kita ada lebih dari 6 color. Macam kau tengok dekat belakang aku ni. Ni. And then kalau korang yang minat yang design ni, ni kita bawakan korang design. Kau tak kisah kau nak design apa pun, kita tak ada. Okey. Untuk yang pertama ni, yang antara 3 paling hot dekat kita punya showroom ni. Ni Super Keep. Nampak dia punya atas dia, tepi dia je ni memang cun. Okey. Selain tu, kita pun ada yang ni tau. Orang kata sushi time, yang akak-akak minat sushi time tu. Ni nampak ni. Design je ni. And then yang orang kata paling hot lah, ramai tengah cari ni, orang Singapore, orang Thailand banyak cari ni. Ni Three Nation guys. Nampak? Okay, macam kau tengok, ni Singapore, ini Thailand, and ni Malaysia kan. Okay, nampak? Memang cun color dia. Bila pakai terus handsome. Alright guys, untuk spek Airflow KYT TTRZ ni, dia ada 2 airflow. Dua sini macam kau tengok ni airflow. Airflow dia ni semua function. And then untuk helmet ni dia datang dengan double visor kan. Nampak? Okay. So memang cun lah. Untuk padding dia memang lembut. Sumpah Miro tak tipu, memang lembut. Okay. Untuk tali dia datang jenis tali D-ring kan. Nampak tali D-ring kalau kau tengok sendiri. Okay. So untuk size dia kita ada size S, M, L dan juga double XL. Kalau korang berminat yang macam design macam ni, korang ambil ni. Okay. So untuk helmet KYT TTRZ ini kita dah restock kau dekat showroom JB dan juga KL. So kalau korang berminat, korang boleh lawan dekat showroom kita dekat Tokai Helmet Bandar Baru Udah Johor Bahru, ataupun yang dekat KL tu dekat Jalan Genting Kelas Tapak. Okay. Yang penting apa-apa pun pakai terus handsome.